nostalgia. Siapa yang macam ni? Hari ni aku nak cari anak ikan untuk buat pasang tajuk. Yang aku pergi ni dekat dengan rumah aku. Aku nak jala dekat kawasan ni. Sekarang mulalah untuk aku nak menjala. Yang masuk jala aku ni ikan keli. Ikan kecil-kecil tak banyak yang masuk, tapi cukuplah untuk esok nak buat umpan. Ini ada ikan keli lagi. Ikan keli ni kalau buat tajuk toman memang mantap. Lepas tu ikannya aku masukkan dekat dalam baldi. Pagi ni aku masuk kebun untuk nak pasang tajuk. Untuk kerusinya aku buka dulu supaya senang nak duduk nanti. Semua tajuknya dah siap aku pasang. Semua sekali ada 15 pancing tajuk. Siap je aku pasang semua tajuk. Tajuk yang ni dah ada yang kena. Aku pun apa lagi, cepat-cepatlah angkat. Yes, alhamdulillah dapat seekor. Mantap. Haruan. Masa aku tengah duduk santai-santai, dekat sebelah sana ada yang sedang memerhatikan aku. Jadi ini dia haiwannya. Tak lama lepas tu aku dengar bunyi loceng dekat ujung sana. Aku terus lari dekat tempat yang bunyi loceng tu. Masa aku tengok tu aku terkejut, binatang apa yang makan ni. Tapi tengok corak dah tahu ini ikan bujuk. Jarang aku dapat ikan yang bergulung macam ni. Tak buang masa, aku terus angkat. Lepas dah angkat tu barulah aku rasa perlawanan dia. Yes, mantap. Kena ikan bujuk. Saiz dia besar. Padu. Relax. Panas. Mantap besar saiz dia. Sampai datang kalau loceng dia buat. Ini tidak mantap. Tajuk ni pula tak kena. Dia cuma ambil umpan dia je. Kayu tepi tu pula aku tengok dah macam kepala buaya dah. Hari pun dah petang. Aku pun kemas tajuk aku untuk siap-siap nak balik. Hari ni rezeki aku cuma 2 ekor. Sikit atau banyak tetap bersyukur. Pagi ni aku nak pergi menjala sebab umpan aku dah tinggal sikit. Cari ikan ke? Kata buang sampah. Ada budak-budak mandi tu lah. Okay guys, jadi hari ni saya nak pergi menjala dekat paya-paya ni, belakang saya ni. Tu semua ada budak-budak yang mandi. Saya nak jala dekat sini. Itu semua. Sana ada orang mancing. Jadi tak nak kacau, jala dekat sini je. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, angkut pelepah. Biarlah, terlepas ikan. Banyak guys. Alhamdulillah. Inilah untuk saya tajuk haruan. Alhamdulillah. Walaupun tak menjadi, banyak yang sangkut. Mantap. Nak join mandi sekali boleh tak? Boleh. Mandi bang. Mandi lah. Panas. Nah, kita kubang. Alam pun. Jangan tak ada. Jangan tu. Para pusat. Baru para pusat. Sini yang dalam Satu tempat ni je. Masak gelung lah. Masak gelung. Boleh. Masak gelung, kita masak gelung. Zaman nostalgia. Siapa yang macam ni? Komen. Siapa yang macam ni? Cuba korang komen. Masak gelung. Teruskan momentum. Ada di bang. Hati-hati. Baik. Diam bok. Tak dalam sana. Patah balik. Masuk. Balik. Sana boleh. Balik gila kan. Mana boleh tahan kena gumang juga. Mana boleh tahan tengok Nyelam Mantap. macam nyelam. Nak. Kenapa? Nanti muka kena. Tak nak basah muka.
Sikit-sikit basah boleh lah. Pasal. Pasal. Kejap apa? 1, 2, 3. Mantap. Yalah, nak balik tu. Balik, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Jadi ni dia hasil untuk hari ni. 2 kali tebar je cukup. Hari ni aku nak cuba pasang tajuk lagi sebab kemarin hasilnya kurang memuaskan. Untuk pasang tajuknya aku skip je supaya tak nak bagi korang bosan. Macam biasa pancing tajuknya aku pasang 15. Aku pasang sampai hujung sana. Disebabkan dekat hujung sana banyak burung bangau, aku pun terbangkan drone untuk tengok burung bangau tu. Mana kau nak lari? Lepas siap je pasang semua tajuk yang ni dah ada yang kena. Aku pun apa lagi, teruslah angkat. Okay guys, alhamdulillah dapat. Mantap, dia tahan saiz dia. Aduh, terbaik. Ini strike yang pertama, kita tunggu lagi. Sekarang baru pukul 11.30. Okey, mantap. Ikan yang aku dapat tu aku masukkan dalam plastik. Berada ni dah dapat berapa ekor ni? 4 ekor. Semua ruan ni. Sampai patah je ruan. Ganas ni yang tarik gorgon Masa pekerja ladang tengah rehat, tajuk aku yang ni dah ada yang kena. Dia nampak dia terus angkat tajuk aku. Wait. Mana lonceng. Mantap brother Itu ada helikopter menuju ke Sungai Kapal Bayu Damai Pengerang. Sebab baru-baru ni ada kebakaran hutan dekat sana. Disebabkan hari dah petang, aku kemas untuk nak balik. Dan hasil hari ni aku dapat 2 ekor ikan haruan. Pagi ni aku nak cuba casting. Kadang-kadang penat juga asyik tajuk. Alhamdulillah. Alright guys. Mantap. Terbaik. Mantap. Strike yang pertama. Okey. Mantap. Alhamdulillah. Dapat lagi. Sampai kamera pergi bawah. Mantap bang. Terlepas guys. Kecil. Hasil casting aku hari ni cuma 3 ekor.
Pagi ni aku turun lagi pasang tajuk dekat parit yang dah cuci ni. Spot yang ni pekerja ladang yang bagi tahu aku dekat sini banyak ikannya. Aku pun apa lagi, cubalah. Kalau tak cuba tak tahu. Ini umpan yang biasa aku pakai, ikan tebal sisik. Aku pun mula untuk pasang tajuk. Aku pasang sampai hujung sana. Semua aku pasang 15 tajuk. Tajuk yang ni dah diikan makan, tapi sayang makannya main-main. Tajuk yang sana pula ikannya dah kena, tapi aku biar dulu. Inilah spot aku dekat parit yang lepas cuci. Tempat aku tajuk ni tanah gambut. Aku tengok pun serabut, sampai kaki aku pun nak tercabut. Siap je pasang semua tajuk. Aku pun patah balik sebab aku dengar tajuk aku ada yang kena. Aku pun angkat tajuknya. Alhamdulillah, strike yang pertama. Mantap. Lepas je aku angkat tajuk yang tadi, tajuk yang ni dah ada yang kena. Korang tengok tajuknya sampai melentur macam tu. Aku rasa confirm ikan yang besar. Okay guys, Alhamdulillah, saiz strike yang kedua. Padu. Tajuk yang ni pun ada yang kena lagi. Lepas aku angkat tajuk yang ni, dekat sebelah sana aku dah dengar bunyi loceng. Okay guys, Alhamdulillah, strike yang ketiga. Mantap. Ni strike yang keempat. Baru je pasang tadi. Yang strike yang pertama tadi kena lagi. Memang padu. Parit baru lepas cuci. Mantap. Untuk tajuknya aku pasang lagi sebab umpan aku masih ada lagi. Siap je aku pasang umpan yang tadi. Tajuk yang ni ada kena lagi. Punyalah penat ke sana ke sini dengan tanahnya yang lembek macam ni. Okay guys, Alhamdulillah, strike yang kelima. Padu saiz ni. Letih dah ni. Cek tajuk. Mantap. Padu. Alhamdulillah. Masa ni aku nak letak ikan dekat dalam ganjut aku, tapi aku dengar loceng aku sebelah sana dah berbunyi. Aku pun terus patah balik angkat tajuk aku sebab aku nak masukkan ikannya sekali jalan. Jadi ini dia tajuk yang bunyi loceng tadi. Okay guys, mantap. Ikan yang keenam. Alhamdulillah. Pasang balik. Sekarang masanya untuk aku nak letak semua ikannya dekat dalam ganjut. Tak sempat aku nak rehat. Tajuk yang ni ada yang kena lagi. Tengoklah tu sampai melentur macam tu. Aku pun cepat-cepat angkat. Jadi ini ikan yang ketujuh. Padu. Ikan ke berapa entah? 8. Mantap. Ikan yang ke-8. Padu. Dah dapat ikan 8 ekor, perut aku pun terasa lapar. Bukan ikan je yang lapar, aku pun lapar juga. Tapi yang paling best, kerusi ni siap ada bumbung lagi. Memang mantap. Yang aku makan ni mihun dengan telur mata yang aku bawa dari rumah. Sambil aku makan, sambil tu juga aku perhatikan tajuk aku, kot-kot ada yang kena. Siap je makan, tajuk aku yang ni tak bagi aku rehat. Guys, mantap. Tapi saya dah tak tahu ikan yang keberapa ni. Padu. Alhamdulillah. Aku pun pasang balik tajuk aku. Selang beberapa minit lepas tu, tajuk yang ni pula ada yang kena. Sampai melompat-lompat ikannya.
Yes, alhamdulillah. Kena lagi. Mantap. Tajuk yang ni ikannya dah penat sebab tuannya pun penat kesana ke sini angkat tajuk. Walaupun kaki penat tapi bila diikan makan penatnya pun hilang. Guys, mantap. Tapi jangan tanya saya sebab saya tak tahu ini ikan yang keberapa. Alhamdulillah rezeki. Padu. Mantap. Kecekik. Dekat spot yang ni pula aku rasa 3 kali ikan makan. Guys, ni tak tahu ikan yang keberapa ni. Mantap. Padu. Aku dah dengar loceng dekat sana. Lepas tu aku terus lari pergi ke tempat tajuk tu. Nak angkat tajuk ada cara Bukan angkat gitu Angkat tajuk macam ni. Tarik ke belakang. Tarik tali dia. Lepas tu sak terus. Gitu. Mantap. Ikan yang keberapa tak tahu. Padu. Alhamdulillah. Hari pun dah petang. Ikan pun dah banyak. Aku pun gerak balik. Semua ikan yang berjaya aku naikkan 14 ekor. Berat semua ikan ni 6 kilo. Aku tak dapat tunjuk timbangnya sebab timbang aku maksimum 2 kilo sahaja. Ini ikan yang paling besar tadi 1 kilo 100. Jadinya aku timbang 2 kilo saja. Semua ikan ni dah ada pembelinya. Tak lama lepas tu customernya pun datang. Dia borong semua ikan ni. Okey bang. Terima kasih Okey. Jual terima kasih banyak. Sampai sini dulu video daripada aku. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Mantap.